Pernah tak anda fikirkan macam mana sesebuah syarikat tu secara senyap-senyap bercakap dengan para pelabur? Hari ini kita akan selami satu pasaran bernilai trilion dolar yang orang selalu terlepas pandang. Dan kita akan dedahkan satu isyarat rahsia yang boleh bantu anda tahu syarikat mana yang betul-betul berbaloi. Jom kita mulakan. 1.17 trilion dolar. Nak bagi anda faham betapa besarnya angka ni, ia lebih besar daripada ekonomi keseluruhan negara macam Swissrian. Dan ini hanyalah perbelanjaan untuk makanan dan minuman halal sahaja. Memang pasaran yang sangat-sangat besar. Dan kuasa beli yang hebat ni datangnya daripada hampir 2 bilion orang. Jadi ini bukan lagi pasaran niche atau pasaran kecil-kecilan ya. Ini adalah gergasi ekonomi global. Dan dengan populasi yang terus meningkat, peluang dalam industri ini pun akan terus berkembang. Jadi ini membawa kita kepada satu soalan besar. Persoalan trilion dolar, kan? Kalau anda seorang pelabur yang sedang perhatikan pasaran ni, macam mana anda nak tahu kat mana nak letakkan duit anda? Macam mana nak bezakan syarikat yang biasa-biasa je dengan syarikat yang betul-betul hebat? Adakah ia cuma soal siapa yang jual paling banyak? Atau ada petunjuk yang lebih mendalam, sesuatu yang tak tertulis dalam laporan keuangan biasa? Jawapannya, ya, memang ada. Dan ia adalah satu isyarat yang sangat penting. Baik, untuk faham isyarat ni, kita kena tengok dua idea utama yang dikaji oleh para penyelidik. Inilah kunci untuk kita faham macam mana syarikat berkomunikasi tentang nilai sebenar mereka kepada pasaran. Konsep pertama ialah kecekapan teknikal. Bunyi macam rumit kan? Tapi sebenarnya mudah je. Bayangkan dua orang pembuat kek. Bahan-bahan sama. Seorang buat 10 biji kek, seorang lagi boleh buat 12. Dah tentu yang kedua tu lebih cekap. Dalam bisnes pun sama. Ia tentang menukar aset dan modal kepada pendapatan dengan sisa yang paling minimum. Jadi, kalau skor tu menghampiri 1, maknanya syarikat tu dapat grade A+ lah dalam kecekapan. Dan kat sinilah ceritanya jadi lebih menarik. Kecekapan ni, ia bukan cuma untuk laporan dalaman syarikat. Ia sebenarnya satu isyarat yang sangat kuat kepada dunia luar. Seolah-olah syarikat tu tengah menjerit dan cakap, tengok, kami diuruskan dengan baik, kami tak membazir dan kami memang dibina untuk menjana keuntungan. Ini membawa kita kepada persoalan yang paling besar. Adakah semua ini cuma teori dalam buku teks? Atau adakah pelabur di dunia nyata betul-betul dengar isyarat kecekapan ni dan bertindak berdasarkan maklumat tu? Okey, untuk menguji perkara ni, para penyelidik telah menganalisis 51 syarikat makanan dan minuman halal di 5 hub utama industri ni. Malaysia, Indonesia, Singapura, Afrika Selatan dan juga Pakistan. Dan inilah hasilnya. Seperti yang anda boleh nampak pada carta ni, Indonesia mendahului dengan skor purata 62%. Ini bermakna, secara purata, syarikat di sana beroperasi pada 62% daripada potensi maksimum mereka. Walaupun mereka yang terbaik, ini juga bermakna masih ada 38% lagi ruang untuk penambahan baikan. Tapi, cuba tengok ni. Walaupun syarikat yang paling cekap pun masih jauh dari sempurna. Jurang antara prestasi sekarang dan potensi 100% ni, ia bukan sekadar nombor. Ia adalah satu peluang yang tersembunyi. Peluang untuk membuka kunci nilai syarikat yang sangat besar. Sekarang, kita dah sampai ke bahagian kemuncak. Adakah skor kecekapan ni cuma nombor yang menarik atas kertas atau adakah ia betul-betul memberi kesan kepada harga saham syarikat? Jom kita tengok. Dan jawapannya sangat-sangat jelas. Tengok jadual ni. Di Malaysia, Indonesia, Singapura dan Afrika Selatan, jawapannya adalah ya yang padu. Syarikat yang lebih cekap dinilai lebih tinggi oleh pasaran. Isyarat itu didengari. Tapi, perasan tak Pakistan? Nampaknya ada sesuatu yang berbeza sedang berlaku di sana. Mari kita tengok perbezaan ni dengan lebih dekat sikit. Di Indonesia, isyarat kecekapan tu macam siaran radio yang jelas dan kuat. Pelabur dengar dan bagi ganjaran. Tapi di Pakistan, dalam tempoh kajian ni, isyarat yang sama seolah-olah tenggelam. Pasaran tak bertindak balas. Ini satu peringatan penting bahawa setiap pasaran mempunyai dinamiknya yang tersendiri. Jadi, selepas semua data ini, apa ertinya untuk anda? Sama ada anda seorang pengurus, pelabur atau cuma seseorang yang ingin tahu, inilah perkara-perkara penting yang perlu anda tahu. Kalau anda seorang pengurus syarikat, mesejnya jelas.
tingkatkan kecekapan anda dan pasaran saham akan ambil maklum. Kalau anda seorang pelabur, jangan hanya tengok jualan, cuba tengok skor kecekapan. Ia mungkin petunjuk tersembunyi untuk saham pemenang anda yang seterusnya. Dan untuk penggubal dasar, ini menunjukkan cara untuk menjadikan industri tempatan lebih berdaya saing di peringkat global. Jadi inilah kesimpulannya. Dalam dunia keuangan yang kompleks, kadang-kadang perkara yang paling penting adalah yang paling asas. Kecekapan operasi bukanlah sekadar istilah perniagaan yang membosankan. Ia adalah salah satu isyarat yang paling jelas dan paling jujur yang dihantar oleh syarikat tentang nilainya yang sebenar. Jadi, saya tinggalkan anda dengan satu pemikiran. Dalam dunia yang obses dengan data yang rumit, mungkinkah isyarat yang paling ringkas sebenarnya adalah yang paling berkuasa? Mungkin petunjuk terbesar untuk pelaburan hebat yang seterusnya tersembunyi betul-betul di depan mata kita. Terima kasih kerana bersama saya.